je macam budak-budak. Nyanyi Kak Moji. Hang kenong. Apa dia? Hang kenong ada hijau. Mak. Pak Ji. Tak ada. Hah? Beg betul. Tepat lagi mana? Tepat no. Kak. Đi cứ đây hả? Ô, cái nó. Cái đất cầm. Cả. Phạm nữa. Guys, harpoon on the flies, guys. Again, guys. Akhirnya Mir, setelah sekian lama kita kejar nih. Dia makan juga Mir. Sok Mir. Yuk, nanti mah, go ha. Golong, tiga ada. Oh mak, kakut Mir. Pandidi. Oh Pandidi. Nak bisa tidur ni bang. Nak di fly. Tiga ada. Palai. Aduh. Tiga ada. Tiga loh. Ada duanya. Tiga loh ya. Kakak ya. Boleh. Kok kada galau Ji? Kada galau Ji. Kai chọn apa? Yang jadi payah. Cari loh. Udah kena lagi kau break. Kỹ lòng.
Con pakai item bunuh kai ah. Kayaknya lompat. Cok. Belum item. Aku item belum. Belum mau dia. Ini. Kau trip tak Mir? Hang kemah Mir. Hana hek aku. Ntar pun kali-kali. Kau lagi baru kan cigoi ka kenong ju. Maksudnya lagi bawa mudah dari meji, lagi bawahnya besar dari meji tak boleh. Fluid dia kan. Agak ngomong lagi, ada dagang belah anak rumah anak petok dia. Tak kiki rumah anak. Macam budak-budak. Kebas. Ngopi dulu bang. Kebas. Rumah mentong gelut tak ji? Kami ni. Kahek je. Jangan kalagak. Kacang dong long. Gua lompat kat tenaga. Mana bukan? Mir. Memang Amir guide fly fishing tarpon the best. Foto. Mantap guys. Kebas. Beli bang.